tak mampu untuk solat asar dalam waktu kerana itulah operation ni tadi operation mula pukul 2, maksudnya zuhur pukul 1.20. Maksudnya dia boleh jamak sebab keadaan dia tu nanti dia tak dapat solat tu lepas dia mula operation tu kan. Dia boleh jamak takdim dalam keadaan macam tu. Yang tadi tu dalam keadaan sedar tak boleh, ya. Maksudnya dia tak mampu untuk solat asar dalam waktu kerana itulah operation ni tadi maka dia boleh solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, jamak takdim. Doktor yang operation tu pun kalau tak ada replacement pun jamak takdim juga. Nurse yang menolong tu pun yang nak kontrol jarum, nak kontrol wayar tu, kalau tak ada replacement pun boleh jamak takdim juga. Zuhur 4, asar 4. Tuan-tuan ya, dia orang mulia. Kita tak semulia dia orang sebab kita tak dibenarkan di rumah untuk jamak zuhur 4, asar 4. Mereka menerima kemudahan Allah, maksudnya dia mulia. Ya. Manakala maghrib asar tadi dia akan jamak takhir. Sebab dia sedar tu pukul 10 malam macam tu kan, bius tu dah hilang tu kan, maka dia jamak takhir. Maghrib 3, isyak 4. Dia tak ada qasar lah sebab dia bukan musafir.